Macam mana nak ambil syuruto? Mudah saja. Ambil satu sici ni, gunting atau koyakkan bahagian atas dan boleh terus makan. Rasa dia masam-masam buah, perisa blueberry. Atau boleh juga banju dalam air. Paling bagus makan dalam keadaan perut kosong supaya penyerapan lebih optimum. Berapa sici nak ambil sehari? Okey, dicadangkan untuk kanak-kanak 1 sici sehari dan untuk dewasa 2 sici sehari. Tapi kalau anda tengah tak sihat, mungkin tengah batuk, sesama nak demam ataupun dalam proses pemulihan, contoh lepas operation ataupun lepas kemoterapi atau radioterapi, boleh naikkan ke 4 atau 6 sici sehari. Okey, mungkin boleh ambil 2 sici 3 kali lah. Okey, jangan risau sebab syuruto ni adalah kategori makanan. Dia bukan suplemen sintetik atau ubatan, jadi dia tidak akan membebankan badan kita untuk proses dan hadamkan dia. Okey, semoga membantu.